Okey, Assalamualaikum cikgu. Apa makanan kegemaran cikgu semasa waktu raya? Lipas. Sebab sedap kan? Kalau raya, saya suka makan rendang, ketupat dengan kuah lodeh. Lipas kot. Kebun tanah. Kerana bila hari raya ni, itu makanan wajib untuk memeriahkan suasana hari raya. Lemang, ketupat, rendang, semua tu. Sebab tak selalu ada. Lemang memang sedap bila dimakan bersama dengan rendang. Rats and mouse. I feel like my 8 is not perfect if I don't have those food. Nasi impit dengan sambal udang sebab sedap. Rendang sebab nenek saya yang buat. Lipas sebab sedap. Lodeh sebab boleh bagi pilihan sama ada nasi ataupun letak bihun. Satu lagi sebab dia banyak sayur. Kuih serampit sebab dia rangup Rangup? dan dia dalam dia tu sedap. Lipas lah. Sebab ada satu rasa yang sangat mantap lah. Okey, Assalamualaikum cikgu. Apa makanan kegemaran cikgu semasa waktu raya? Lipas. Sebab sedap kan? Kalau raya, saya suka makan rendang, ketupat dengan kuah lodeh. Lipas kot. Kebun tanah. Kerana bila hari raya ni, itu makanan wajib untuk memeriahkan suasana hari raya. Lemang, ketupat, rendang, semua tu. Sebab tak selalu ada. Lemang memang sedap bila dimakan bersama dengan rendang. Rats and mouse. I feel like my 8 is not perfect if I don't have those food. Nasi impit dengan sambal udang sebab sedap. Rendang sebab nenek saya yang buat. Lipas sebab sedap. Lodeh sebab boleh bagi pilihan sama ada nasi ataupun letak bihun. Satu lagi sebab dia banyak sayur. Kuih serampit sebab dia rangup Rangup? dan dia dalam dia tu sedap. Lipas lah. Sebab ada satu rasa yang sangat mantap lah.